Setiap tahun bila musim korban tiba, ramai yang rasa tak cukup bajet. Nak buat ibadah korban, niat dah ada, tapi duit tak ada, entah ke mana perginya. Sebenarnya ada satu cara yang paling mudah dan praktikal yang saya pun amalkan, simpan emas sebagai dana korban. Kenapa emas? Sebab bila kita simpan duit, biasanya kita akan tergoda untuk guna duit yang kita simpan itu. Tapi kalau kita simpan dalam bentuk emas, kita jadi lebih sayang nak jual ataupun belanja sembarangan. Emas bantu kita disiplinkan simpanan. Contohnya satu bahagian korban sekarang lebih kurang RM800 ke RM900 untuk satu bahagian. Kalau kita mula simpan 1 gram emas sebulan, lebih kurang RM400 ke RM500 je. Dalam masa 8 ke 9 bulan, kita dah cukup untuk satu bahagian korban. Lebih menarik, nilai emas biasanya naik. Jadi simpanan kita mungkin akan bertambah nilainya menjelang musim raya korban tahun depan. Kalau kita boleh belanja RM10 ke RM15 sehari untuk lifestyle macam GrabFood, Shopee ataupun kopi yang mahal, kenapa tidak kita laporkan sedikit untuk akhirat kita? Simpan emas ini bukan sahaja untuk korban, tapi juga dia ajar kita untuk rancang kewangan dengan lebih bijak.